Tapi menghormat kau tu kadang tak ikut cara. Ada ke abang kau pakai cekak macam ni? Kau nak abang. Kau panggil aku sajak pun okey. Aku dah boleh terima dah, okey. Panggil aku sajak, tak kisah. Ini aku ni malas bergaduh dengan orang tau. Kadang orang ni kan, tak apalah kita panggil abang. Oh Allah, kau ni teruknya. Aku dengan bulu mata, dengan belakang nanti kau panggil abang. Macam tak kena. Benci rasa kalau orang tanya abang tu. Bila orang panggil abang tu kan, benci rasa macam B saja. Okey, panggil B je senang. B kat mana B? Macam tu. Jangan panggil abang. Terima kasih Syabi. Thank you masih Syu. Memanglah tak layak panggil abang. B okey tu Sajat. Kena dengan Sajat. Aku kan tiba-tiba kan panggil abang Sajat. Macam ni kau panggil abang. Ya Allah, kau memang tak betul. Lainlah kalau kau nampak yang mana-mana yang tak siap-siap tu, bolehlah kau panggil abang. Aku yang macam ni dah pimping aku dengan selambat, dengan kata apa tu, buah nangka semua. Kau boleh panggil aku abang? Tolonglah jangan panggil abang. Tolonglah. Kita ni tak nak bermusuh Kita tak nak bermusuh. Bila kau panggil aku macam tu, ibarat kita ni bermusuh tau.